sakit tu mengatakan doktor saja kita buat arthroscopy, iaitu pembedahan lah. Dah selepas pembedahan tu 6 bulan kita jadi balik. Jadi balik tu kita tak ada choice lah. Sinus critical lah sebelum ni. Hai, selamat pagi. Boleh introduce diri dan boleh kongsi testimoni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik Noh. Dalam BE ni Cik Noh lah. Umur 64 tahun, berasal dari Kedah, Alostar. Jadi testimoni BE ni adalah produk kesihatan lah. Bermulanya Cik Noh di BE ni ada masalah kesihatan iaitu sinus critical lah sebelum ni. Diperkenalkan dengan upline iaitu Shirito dengan Scarf. Bermula dengan dua produk tu terjadilah Cik Noh di BE International lah sebab manfaat kesihatan sihat dengan dua produk. Jadi itulah yang membuat Cik Noh berada di BE. Kerana testimoni kita sihat. Sinus yang kritikal. I see. So, masalah apa Cik Nah alami dengan... bila kita sinus, mengatakan kita sakit di dalam kepala. Jadi bila sakit tu mengatakan doktor saja kita buat arthroscopy, iaitu pembedahan lah. Dah selepas pembedahan tu 6 bulan kita jadi balik. Jadi balik tu kita tak ada choice lah. Kita pun cari-cari, terjumpa lah dengan BE International. Terima kasihlah kepada BE International kerana produk dia membantu Cik Noh sihat daripada mula guna produk Shirito dengan Scarf tu. Mana kata sihat lah dengan produk tu. Dan untuk Shirito, lepas ambil Shirito konsisten dengan pakai Aura Scarf. Yes. Berapa lama lepas tu boleh nampak? Tapi kita kena menggunakan produk BE ni secara konsisten. Iaitu Scarf kita hanya buang mandi dan ambil semayang saja. Yang lain kita pakai. Kita tak boleh buang. Maknanya kata produk pemakanan pun kita kena makan konsisten. Kalau kita produk BE ni kita kena konsisten. Kalau kita konsisten, kita nampak result dia lah. Iaitu 2 minggu kita dah nampak kesan. Maknanya kesan tu akan kurang. Terus sihat lah dengan produk pemakanan dan pemakaian.